boleh dapat penyakit sombong. Dia boleh serang siapa-siapa. Kadang-kadang dia bukannya dia tu sebab dia nak sombong, sebab orang lain dia tumpang sombong. Anak dia lawa, dia tumpang sombong. Yang lawa anak dia tak lawa, tapi dia yang sombongnya. Kau kalau tak ada 20,000 jangan rapat lah dengan anak kena. Macam dia pula yang lawa. Itu namanya sombong. Bukan sombong sebab dia lawa, sombong sebab anak dia lawa. Itu nama dia hinggap. Yang ketiga, apa makna hinggap? Hinggap maknanya boleh dibuat. Hinggap maknanya boleh dibuat. Orang yang dilanda dengan penyakit sombong boleh dibuang penyakit sombong. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, orang yang sombong, sunat pada kita sombong balik pada dia. Ya, dia sombong, duk bangga dengan anak dia. Letih kita tengok anak saya dia start beli hektar baru pula saya. Duk kata dekat dia, dia jangan duk beli hektar dah, duk beli hektar besar Alphard. Tak tahu lah cakap budak tu lah. Itu cara cakap sombong. Dia tak tahu kampung kita jalan kecil, mereka besar tak muat pula nak jalan. Itu sombong. Maka tuan-tuan kena patahkan kesombongan dia. Anak tak apa saya tak. Nak puluh helikopter. Nak parking tamangan tu masalah tu duk fikir lama. Minggu lepas telefon kata beli helikopter pula dah. Hak dulu jual dah, beli hak baru pula. Dia tak sebut dah. Alphard dia tak sebut, lepak dia tak sebut. Rupanya ada orang terror daripada dia. Ni manusia yang sombong ni tuan-tuan, cantah kesombongan dia. Baik. Apabila seseorang telah memakai dengan pakaian yang bagus dan keras rupanya, pakaian segak tegak je jalan, dan cukup pula wang dalam poket, bertambah pula ada khadam, cip khadam atau kundang mengikut daripada belakang, maka ia pun membuat jalan, menghentakkan kaki, mendongakkan muncung dan mengeraskan leher, dan berjalan membuat lenggang cakap, buat cakap kerak dan memandang dengan jelingan mata. Apabila sudah ada seseorang dilihat demikian, orang itu sudah dihinggap dengan penyakit kesombongan. Sebab tu Nabi Muhammad kalau dia berjalan, Nabi Muhammad berjalan, badan dia tu ke hadapan, badan Nabi itu condong ke depan. Itu cara Nabi berjalan untuk mengelakkan sombong. Cara berjalan kita kadang-kadang cara berjalan tu kita dah tahu lah, yang kita jadi sombong. Sebab tu yang Nabi kata perempuan yang macam ada goh unta di atas kepala mereka itu model. Itu maksud dia. Yang berjalan berlenggang-lenggong, yang berpakaian macam telanjang, di atas kepala mereka ada bonggol unta. Itulah maksud hadis. Bukan perempuan yang berjubah, yang beli tudung kepala siap dengan sarung sanggul itu, bukannya itu. Yang maksud kepada hadis tadi ialah perempuan yang jadi model, ratu cantik, peragawati dan sebagainya. Baik. Sekiranya terkena ke atas diri sendiri, lalu teringat akan yang demikian, satu sifat sombong, maka hendaklah segera halaukan dia dengan membuat jalan yang betul, dan hendaklah jalan dalam rupa tawaduk, dan tundukkan muka dan betulkan leher, dan buatlah berjalan perlahan-lahan, sekiranya tidak dinamakan lenggang cakap, buat cakap beradab, jangan dikamu-kamukan orang yang tak patut dikamu-kamukan. Nombor satu, Nabi kata jangan kita bercakap, jangan kita berjalan berlagak. Ini jalan depan dada, buka dada, jalan tegak. Yang kedua, dia kata jangan dikamu-kamukan orang. Kamu panggil dari cik, tuan, pakcik, pakji, maklum, kak leha, kak nak, sebutlah kak. Ini kamu tak mahu. Kamu tu lambang sombong. Dan jangan berkami pada orang yang tak patut dikamikan.
Orang susah, janganlah kita duk cakap kasar dengan dia. Orang yang dihormati, jangan dicakap hang. Jangan cakap hang, walaupun dia kawan lama kita. Dia kawan lama kita, kecil-kecil dulu kita duk curi ayam dengan dia. Habis ayam orang dicuri. Kemudian kita pula besar, dia masuk askar, kita pula kerja di Kuala Lumpur. Bila dah dia pencin, dia jadi imam. Kita sekali-sekala balik kampung hari raya, kita tengok dia jadi imam. Pakai jubah, pakai serban, rasa macam pernah kenal. Tapi di mana ya? Dia duduk tengok sambil dia baca khutbah raya tu, dia duduk dengar. Rasa macam pernah tengok. Rupanya kawan dia curi ayam dulu. Sekarang dah jadi imam masjid, orang dah panggil dia ustaz. Habis khutbah raya, dia berpeluk, hang jadi imam dia. Dulu duk curi ayam. Allah, tak sangka hang. Semua orang tengok. Yang mereka ni duk panggil kat Tok Imam tu, Tok Imam ustaz, ustaz Tok Imam. Mai kita pula hang. Hang jadi imam lah. Hayatlah kita curi ayam 4 ekor ni. Subhanallah. Jatuh air muka. Sebab tu kita kena beradab, jangan sombong. Allah, Tok Imam, Tok Imam kenal saya lah, kenal TST. Tahu siapa tahu sudah arah. TST lah, baraya lepas dengan dikenal. TST tu apa? Tahu kiamat tahu. Duk dia mudah. Mu tak baik ke mana, aku tak baik ke mana. Baik, kemudian. Dan janganlah bercakap aku pada bukan tempatnya. Jangan duk cakap aku. Ini dengan pemimpin, cakap aku dengan ustaz, cakap aku dengan orang tua, cakap aku dengan mak bapak, cakap aku. Tak boleh cakap aku. Jangan. Dan kata dia, dan dia memandang orang dengan berhadap muka. Bila menyembang, tengok muka. Bila berbuat dengan orang, jangan bagi pipi pada orang. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan bila menyembang bagi pipi pada orang, menghadap muka dia, menghadap wajah dia. Orang yang bercakap tak tengok muka, nama dia sombong. Orang dulu-dulu kata kalau menghadap tak menghadap muka, maknanya belah hati raya. Bukan belah hati raya, nak tunjuk perangai itu buruk. Kalau kamu tak tengok muka orang, orang tuduh kamu belah hati raya. Orang dulu, tua-tua dulu nak ajar supaya jangan sombong, bukan nak tuduh belah hati raya. Baik. Dan jangan bercakap dengan memberi pipi dengan dia. Kalau kita nak bercakap, dia duduk, jangan berdiri. Dia duduk atas lantai, jangan kita bercakap sambil berdiri dengan orang yang duduk. Kalau dia duduk, kita pun turun, kita duduk cakap dengan dia. Jangan kita tengok dia bawah macam tu, dia pula lenggak kita di atas macam ni. Orang yang berdiri itu nama dia sombong. Dan katanya lagi, berdiri sama-sama berdiri bercakap, berjalan sama-sama bercakap berjalan pada tempatnya dan pada orangnya, maka boleh sombong. Maka boleh seorang yang sombong menghalau sombong yang hinggap ke atasnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala lagi maha tinggi, lagi maha besar, dan takutkan azab Allah seperti mana firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan hai anak Adam di atas muka bumi dalam keadaan sombong, kerana bahawasanya engkau tidak boleh melubangkan kaki kamu, melubangkan bumi dengan kaki kamu, dan kamu tidak akan dapat mencapai gunung dengan tangan kamu. Jangan jalan atas muka bumi ini dengan sombong, belagak, tentang pakai kasut baseball, kita belagak, tentanglah kita ni diiring oleh mana-mana orang, kita belagak. Jangan sombong, jangan belagak sombong. Berjalanlah, bercakaplah dengan bahasa yang mudah-mudah. Jangan kita sombong. Ya, saya minta maaf jika pada minggu lepas sambutan ulang tahun Al-Barakah ada yang tak seronok, ada yang tak dapat makanan, juga tak dapat apa. Saya mewakili semua jawatan kuasa, minta maaflah atas kekurangan. Ya, tak terlayan kita terlalu ramai sangat. Jadi pada malam besok itu ada satu orang, dia ni meniaga hari itu. Bila meniaga,
Dia kata, kalau perniagaan saya bagus Ustaz, saya nak belanja buat penuri budak-budak tahfiz ni boleh ke? Boleh lah, salah kan. Dia kata laku perniagaan dia bagus, jadi dia pun nak belanja lah budak-budak tahfiz, belanja lah. Masuklah saya sekali. Numpang tu ni, bukan rasuah je. Jadi saya pun bila sampai di kedai makan, saya punya budak-budak semua adalah saya duduk sini. Warok kan, kita tengok kita anak ni tu, kita warok kan, tak payah kan, warok. Jadi dalam tunggu order tu nak sampai, saya tengok bang sebelah, tengok-tengok, kenal lah orang besar. Jadi saya bagi salam, Assalamualaikum. Abang jawab, buat dulu itu. Nengok-nengok Jerman lawan dengan England. Buat dulu. Astagfirullahaladzim. Sombongnya. Kita lah angkat tangan, tak jawab, melangkap kamu lah. Sombongnya tuan-tuan. Macam mana nak jadi pemimpin sombong sangat. Ya, Nabi Muhammad, kalau kita kata kita ikut Nabi Muhammad, budak-budak lalu depannya, Nabi Muhammad usap kepala dia. Budak-budak main bola, Nabi Muhammad ambil bola tu, Nabi lemparkan. Nabi Muhammad naik kuda, tengok budak-budak tu gigit jari, tengok Nabi angkat dia, Nabi bawa naik kuda. Itulah contoh pemimpin. Ini angkat tangan. Tu kalau angkat tangan dua-dua blok pun tak angkat lagi. Malu ke saya? Tak malu lah. Malaikat jawab untuk saya. Mereka tak jawab salah, setan jawab susah. Jadi kalau cakap nak mendakwa sebagai pemimpin yang memperjuangkan Islam, berhenti dia. Berhenti kita tuan-tuan. Nabi kata apa? Manusia yang paling kedekut siapa? Manusia yang paling kedekut wa adkhalan nas, manusia yang paling kedekut yang tak nak bagi salam dan tak nak jawab salam. Itu manusia paling kedekut. Okey, akhlak tidak ada. Ya, silap tuan-tuan. Baik, kemudian habis yang menjadi sombong. Jadi jangan sombong. Nasib baik tuan-tuan orang Ipoh Mali kalah sombong. InsyaAllah kita tak sombong. Nombor 2, bi'sal abdu abdul takhayyala waqtala. Sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang sombong dan menyombongkan diri. Bi'sal abdu abdul tajabbara waqtada wa nasiyal jabbar al-a'la. Nombor 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 kata Nabi, orang yang sombong, orang yang jahat, nombor 2, membesarkan diri dan melampaui had di dalam melakukan maksiat, dipanggil sebagai tajabbar. Manusia jahat nombor 2 ialah orang yang samsek, kampung dusun. Manusia nombor 2 ialah jahat perangai, kerja nak gaduh. Kira dia seorang saja kuat, orang lain tak kuat. Kira dia seorang yang paling terror pun, orang lain tak terror. Ini nama dia samsil, keras kepala. Kerja bertumbuk ni anytime, bila-bila masa boleh. Yang ni yang Nabi sebut kepada kita, manusia jahat nombor 2. Kerja dia tak buat jahat dengan orang je. Ingat dia seorang je jahat, orang lain lagi jahat, dia lupa. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena ingat